Tragedi ngeri pagi Sabtu di Jalan Permatang Baru, Sungai Lokan menggegarkan orang ramai apabila sebuah kereta jenis Proton Saga BLM terbabas dan terbakar sehingga meragut 2 nyawa. Insiden kira-kira jam 7 pagi itu bukan sekadar kemalangan biasa tetapi meninggalkan kisah pilu apabila salah seorang mangsa akhirnya disahkan anak kepada seorang warga emas berusia 74 tahun. Rakaman video kereta marak dijilat api tular pantas di media sosial sejak awal pagi mencetuskan tanda tanya ramai mengenai identiti mangsa. Namun, di sebalik asap dan api yang memusnahkan hampir keseluruhan kenderaan, tersingkap kisah duka sebuah keluarga apabila seorang bapa terpaksa menerima hakikat bahawa anaknya sendiri adalah mangsa rentung dalam nahas berkenaan. Menurut laporan penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Pulau Pinang, John Segun Francis, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.09 pagi. Seramai 7 anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Butterworth digerakkan ke lokasi. Setibanya di lokasi jam 7.21 pagi, pasukan bomba mendapati kereta berkenaan terbakar hampir 80%. Hasil pemeriksaan, seorang mangsa ditemui rentung di dalam kenderaan, manakala seorang lagi terbaring di bahagian luar. Kedua-dua mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian sebelum mayat dibawa ke Hospital Kepala Batas untuk proses bedah siasat. Operasi pemadaman dan kerja-kerja keselamatan ditamatkan sepenuhnya pada jam 10.55 pagi. Siasatan awal polis pula mendapati kereta itu datang dari arah Permatang 3 menuju ke Sungai 2 sebelum dipercayai hilang kawalan, terbabas ke kiri jalan dan merempuh timbunan tanah. Impak kuat itu menyebabkan kereta terbakar dan meragut nyawa pemandu serta penumpang. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih menyayat hati, seorang warga emas, Ahmad Lin alias Mustafa, akhirnya mengetahui bahawa salah seorang mangsa adalah anak kandungnya, Muhammad Fitri, berusia 35 tahun. Dia hanya mendapat kepastian selepas dimaklumkan oleh rakan-rakan arwah yang datang ke rumahnya di Kampung Teluk Amboy, Kuala Muda, Kedah sekitar jam 5 petang. Ahmad menjelaskan bahawa pada awalnya dia langsung tidak menyedari mangsa dalam rakaman video tular itu adalah anaknya sendiri. Selepas dimaklumkan oleh anak-anak yang lain, barulah dia bergegas ke hospital untuk mendapatkan kepastian. Walaupun sukar menerima kenyataan, Ahmad reda dengan takdir yang telah ditentukan. Pemergian anak ke-8 daripada 10 beradik itu begitu memeritkan, lebih-lebih lagi dia sendiri pernah kehilangan seorang anak perempuan akibat kebakaran kelambu sekitar tahun 70-an. Disebabkan keadaan jenazah yang rentung sepenuhnya, pengecaman hanya boleh dilakukan melalui ujian DNA. Sampel diambil daripada anak perempuan Ahmad, iaitu kakak kepada arwah, untuk tujuan tersebut. Proses ini dijangka mengambil masa antara 3 minggu hingga sebulan. Sementara itu, adik bongsu arwah, Muhammad Arif, berusia 31 tahun, memaklumkan bahawa abangnya keluar dari rumah selepas subuh pada hari kejadian tanpa memaklumkan kepada sesiapa. Menurut maklumat daripada kenalan arwah, Fitri dikatakan menemani seorang rakan ke Perak atas urusan kesihatan, namun mereka sekeluarga tidak mengenali individu berkenaan. Arif turut mendedahkan bahawa abangnya sebenarnya tidak tahu memandu. Walaupun begitu, arwah dikenalinya sebagai seorang yang rajin, gemar mengemas rumah, tidak suka persekitaran bersepah dan disenangi ramai. Kali terakhir dia berjumpa abangnya ialah sehari sebelum tragedi berlaku kerana mereka tinggal serumah. Pemergian arwah yang masih bujang amat mengejutkan keluarga kerana berlaku begitu tiba-tiba, tanpa sebarang petanda atau pesanan terakhir. Tragedi ini bukan sahaja meragut 2 nyawa, malah menggores hati keluarga yang kehilangan anak dan abang tersayang dalam keadaan cukup tragis. Pihak polis kini menunggu keputusan ujian DNA dan siasatan lanjut bagi mengenal pasti identiti mangsa kedua serta punca sebenar nahas. Yang pasti, kejadian di Jalan Permatang Baru ini sekali lagi menjadi peringatan bahawa maut boleh menjemput dalam sekelip mata.